ingin belajar. Asal kau single. Single tu macam kita pula rasa juga. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi untuk Sembang Apa Borak Apa season yang kedua, episod yang kedua. Bersama saya lagi, Ijat. Anda takkan nampak muka orang lain, muka saya je lagi. Mungkin next episode ditukarkan kod, tak tahulah macam mana kan. Baik, podcast ini saya nak remind, podcast ini dibawakan khas oleh Pusat Kebudayaan UKM. Alright, so untuk podcast kali ini pun sama, kita akan kupas, kita akan dapat pengalaman daripada alumni-alumni UKM. Alright, ini yang penting sebab saya tengok video last, ramai tau yang tengok tapi korang tak subscribe, korang tak like, korang tak share. Sedih lah saya buat penat-penat, korang tak nak share pun. Jadi, untuk korang, saya ada bagi tugas untuk korang, assignment, which is korang kena like, korang kena komen dan korang kena share. Share je kat siapa-siapa, kawan-kawan, family ke, share je, orang kampung ke, bagi diorang tengok. Okay? Alright. So, untuk tetamu hari ni kita persilakan Dida. Hello. Alright. 5 juta tengah tengok kita. Ya, 5 juta. Kita pula famous macam mana? Terpaling famous. Kita pula terpaling famous. Alright, so Dida ni merupakan alumni daripada Mansion. Siapa-siapa Mansion tu dia tahulah Mansion tu apa, which is Meskom. Saya pun Meskom, pelajar tahun 1. Dida alumni. Yes. Alright, so Dida, boleh tak Dida share sikit Dida punya nama, kenalkan dirilah basically. Okay, so hi everyone, hi Ijat. Yes. Thank you so much bagi I untuk berada di sini. Thank you so much juga untuk Dida sebab sudi datang. Basically my name is Zulida. Itu nama penuh. Wow. Nama popular kat UKM Dida. Nama popular, nama manja. Gitu. Tapi ada nama manja lain. Apa dia? Tak boleh cakap kat sini. Tak boleh cakap kat Takut sini. semua orang panggil. Alamak. Itu kita pun nak cakap lagi lah. Okay, so basically I alumni UKM. I adalah pelajar komunikasi media. I grad, tapi I bukan pelajar ChatGPT. Maaf cakap. Saya pula ChatGPT. Maaf cakap. I grad masa before COVID. Wow. So I think it's 2020 kan? 2020. Yeah. 2020 so saya adalah pelajar komunikasi media, and itulah semua benda yang kat dalam UKM ni semua saya buat. Awak tanya je apa, kat mana nak sorok dalam data pun saya tahu. Ni seronok ni sebab data besar. So kat mana jalan-jalan tikus orang kata? Ya. Tahulah. Tahu. Jalan tikus, jalan lipas. Alamak, jalan lipas saya tak lepas lah. Tengok badan ni macam tak lepas. Alright, so korang, Dida ni sebenarnya, kalau korang pernah dengar lah muzik paling hangat, Hot FM. Dida ni merupakan seorang DJ announcer untuk Hot FM. Okay, saya nak ajar awak tagline baru. Itu tagline lama tau. Tagline lama eh? Ya. Alamak. Tagline baru dia sekarang ni, Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1. Cuba okay, Hot FM masih kekal radio station nombor 1. Ya. Itu betul. Saya pendengar Hot FM daripada saya kecil sampailah sekarang. Cumanya sekarang ni, yelah kita ada motor je kan, mana ada kereta. So, nak dengar radio tu kena download apps lah. Ada apps juga. Apps Shop, betul? Salah tau. Macam betul? Alamak. Apa tu? Audio Plus. Audio Plus. Astaghfirullahalazim. Tapi tak apa. Okay, tadi dia cakap dia dengar daripada kecil kan? Ya, betul. Kita test dia. Okay, boleh? Boleh, silakan. Bagi satu nama DJ radio. Dulu saya dengar mula-mula pertama kali saya dengar segmen pagi, which is FBI. FBI, betul. AG Azmi dan juga apa nama yang sekarang ni yang dia masuk balik ORFM. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad. Apa nama dia?
Allah, Perempuan? Ya, perempuan. Dia tak kahwin lagi. Alamak. Single? Allah. Ya, single. Allah. Di segmen pagi sekarang dengan YB Khairi Jamaluddin dan juga AJ Azmin juga dan juga dengan Johan. Yes, Farah Fauzana. Farah Fauzana. Astaghfirullahalazim, Farah Fauzana. So dekat radio station tu ada 2 orang single. You mesti keliru kan? Satu Farah, satu lagi I. Alah, single. Aduh, mungkin saya nak cakap. terlebih bagi information. So kira lulus lah kan Okay, pendengar. lulus. Okay, Dulu lulus. kita ada Ikhwan, banyak lah. Saya memang yes. pendengar. Dulu kita ada Syuk Saha, Fizi Hot FM, Ya. Ajak Shiro, Syuib. Nama kan je lah. So saya sebenarnya tahu. untuk saya berada dalam Hot FM tu, actually saya buat hanya hujung minggu je. Oh. Saya penyampai radio. Mungkin bila orang tengok ni ramai yang macam tak recognize ataupun mungkin pernah dengar saya sahaja, tak pernah tengok muka. Ya betul, suara tu kan. Suara je. Sebab saya sebulan saya on air pada hujung minggu saja. Oh, cuba Dida share sikit macam mana kalau Dida on ni lah Kalau tengah on air? Tengah on air. Aduh, Dan tu ni mahal. bayangkan ni dalam tu konti. kena bayar. Bagi sikit lah kot orang. Kena bayar kat Hot dengar je ni sebab kita radio nombor 1. Alamak, masih kekal nombor 1. Ya. Hashtag number 1. Okay, yang tu kita bawa nantilah. Ujung-ujung kita bagi. So semua orang kena stay tengok. Betul. Alright, so Dida, kita start soalan. Okay. Alright, boleh Nervous Jangan lah, Mak. nervous, jangan nafas. So kita santai-santai je, kita gelak-gelak je. Okay. Alright, so sebagai seorang orang kata penerima. Okey, untuk pengetahuan semua, Dida ni merupakan seorang pelajar yang telah menerima anugerah Syuhaimi Baba dalam program komunikasi media. So, boleh tak? Macam mana? Alamak, sampai terjatuh. Alright, boleh tak Dida share sikit pengalaman Dida? Macam mana Dida boleh Dapat benda suami tu? baba ni. Ada kenangan manis ke pahit ke untuk dapatkan benda tu? Okay, so basically anugerah suami baba ni adalah untuk komunikasi media. You tahu tak pasal anugerah ni? Tahu. Okay, so dia adalah atas nama Suhaimi Baba. So untuk dapatkan award ni, apa yang you tahu? I tahu anugerah tu je basically. Okay, Untuk so dapatkan untuk dapatkan you kena dean list. Okay. And then you kena ada semua. Awal-awal dah give up. Tapi tak apa, baru tahun pertama. Masih boleh pecutan. Betul. Okay. InsyaAllah. So selain daripada tu, you kena aktif dalam ni lah, aktif citra apa semua tu, luar kampus punya benda. Betul. And dalam kampus punya benda juga. Faham. So ada cerita menarik sebenarnya di sebalik Suhaimi Baba ni. Silakan. Sebab anugerah ni anugerah orang yang dah tak ada. Betul. Okay, so masa I dapat anugerah ni, sebenarnya I tak takut. Sebab pada ketika itu I adalah nombor 2 yang terbaik sebenarnya kalau ikut daripada segi pointer. Untuk dapatkan anugerah ni, you kena dapat the highest pointer dekat dalam program. So I punya kurang 0.1 macam tu je. Slightly je. Sikit sangat sebab 0.1. Ya, sikit sangat. Tapi orang cakap rezeki tak salah alamat kan. Dia memang ada tulis address kat rumah I kat situ. Betul. Dida. So memang dapat dekat I. Sebab I punya aktiviti luar. Faham. Sebab masa first sekali masuk dalam UKM, first sekali I duduk di College Rahim Kajai. Rahim Kajai. Rahim Kajai kan, College Rahim Kajai. And then kita ada satu convocation, ada pertandingan kat dalam tu. Setiap college kena hantar wakil. So saya mewakili College Rahim Kajai untuk bina rumah idaman. Wow. So rumah idaman. Yes, dan hadiah pertama dia adalah wang tunai. Kita ingat lagi tak berapa? Ingat, RM500. Oi. So RM500 tu kita akan contribute dekat college lah. So masa tu I baru, and I bersama dengan kawan I, Faik, I ingat nama dia. So kita orang buat rumah. Dan syarat dia kena buat daripada barang waste, barang terpakai. Kan? So kita pun buat, and then kita present masa convocation tau. And kita menang champion. I ada gambar, I boleh share.
Tunjukkan boleh je share nanti. tau, Nanti kita akan letak gambar tu di sebelah. Gambar tu di sini. Tolong edit power sikit. Letak edit gambar kat sini Gambar tu cantik. Itu benda yang sangat penting. So first kali I memang dah mencipta nama, orang cakap. So I dah menang kat situ, and then I aktif dalam kelab teater Rimba. KTR. Yeah, KTR. Dan I masa tu banyaklah sebenarnya pengalaman untuk KTR ni. Dia shape who I am today. And then banyak masa I habiskan dekat activities lain daripada pengajian. Tapi dalam masa yang sama, Alhamdulillah, I dapat nail it lah. Dua-dua benda dapat seimbang. Cumanya kalau you tanya I, di sebalik Suhaimi Baba, untuk siapa-siapa yang nakkan anugerah, you kena pandai balance. Betul. And you kena, jangan buang masa untuk belajar saja. Ambil juga, take part in everything yang ada dekat dalam UKM. Betul. Saya setuju sebab Lida kan sekarang ni mahasiswa dan juga mahasiswi sekarang ni dah macam formal kan. Pelajar student lah. Senang cerita diorang 3K, which is katil, kafe dan kelas. Benda tu yang selalu kita nampak sebagai budaya besar di UKM. Yang saya tak boleh nak brain sikit lah. Sebab macam mana kau boleh duduk kafe? Kau pergi kafe, kau pergi kelas, kau pergi katil. Itu je. Macam mana Lida rasa nak join kebudayaan ni? Okay, sebenarnya kalau you cakap ramai student macam tu, I nak pesan dekat semua student-student KKKK ni. Yes. 3K. 3K ni. KKKK. Apa yang membezakan you mahasiswa bila you keluar nanti adalah pengalaman dan masa yang you simpan masa you dekat universiti. I cakap dengan you so far UKM adalah the best. Sebab apa? I bagi tahu you boleh belajar betul, you boleh grad dengan komunikasi media. Betul. Tapi dalam masa yang sama, you boleh dapat CJ lain. Contoh kalau you nak belajar bahasa, dekat UKM ada, you boleh belajar bahasa Jerman, bahasa Cina, Mandarin kan, Spanish, semua bahasa ada. Betul. You tak payah tunggu habis. Betul, saya setuju. Lepas tu kalau you suka sport, ada bola jaring, macam-macam bola ada. Sebab you nak belajar sukan, semua ada. Bola jaring, hoki, you name it bro. You name it. Name it girl. So lepas tu kalau you tak suka lah, you rasa macam you nak menari kebudayaan, okay, Puscap ada segala-galanya. Yes. Contohnya, Puscap is everything. Contohnya benda yang susah tau, selain luar UKM you tak dapat. You nak belajar alat tradisional, you nak belajar gamelan. Betul. You nak menari, tak suka menari tradisional, ada contemporary. So many things. So macam I dulu kan, I memang suka menari. Oh, memang Lida minat menari. Tapi bukan I yang give up menari. Cikgu yang ajar I. Give up dengan Lida. Cikgu yang give up. Dia macam, apa kau ni Lida? Keras sangat ni. Passion untuk menari ada. Tapi faham. cikgu yang give up. Maka I tak nak stresskan cikgu tu. Faham. Jadi I pilih untuk berada dalam KTR. KTR pun I pernah mewakili UKM juga untuk Festival Teater KL Selangor. Wow. So sangat-sangat best. So jangan spend masa baca buku je, pergi kelas je. Sebab dalam UKM ni ada macam dalam kebudayaan UKM lah. Kita macam-macam, kita ada KTR, kita ada vokalis Ummah. Vokalis Ummah. Kita ada Adia Matra. Kita ada macam-macam. Korang nak apa? Nak menari, nak menyanyi? Semua ada. Menyanyi ada. Vokalis Ummah. Ya ke? I pernah juga tau. Kenapa tu? Masa tu Cikgu Zul kan. Sekarang Cikgu Zul lagi. Sekarang Abang Is. Sorry bukan Zul, Abang Is. Ya. Cikgu Zul tu menari kan? Cikgu Zul menari. Abang Is. I tak sure lah dia ingat I lagi ke tak kan? Ingat kot. Dia ingat lupa biasa lah Abang Is kan. Dia sampai cakap dengan I, Dida, awak ni Defton. Abang Is, kesian Dida Abang Is. Dia sampai cakap macam tu kat I. Sebabnya kita training kan. Tak masuk-masuk. Faham. Tak masuk-masuk. So last kali memang sesuai kat dalam berlakonnya. Faham. Tapi dalam berlakon pun sebenarnya kita dapat belajar banyak benda. Betul. Sebab dalam macam kita tengok kita back to episod pertama dengan Sir Faizal. Berlakon ni adalah engkau belajar untuk mengetahui seorang manusia. Bila kau berlakon sebagai seorang manusia yang sedih, kita akan sedih lah. Bila kau berlakon sebagai seorang yang tengah marah,
kau akan tengah marah. Kau akan belajar semua benda. Kat mana kau boleh belajar? Pusat kebudayaan UKM. Semua ada kat Pusat. Ya, semua ada di Pusat. Belajar. Lebih sikit. Lebih sikit. Jangan tukar host. Jangan tukar host Payment. Alright, Dida. Betul sebenarnya. Betul. Itu yang patut semua cubalah kalau dekat sini. Betul. Jangan takut je. Yes. Betul, jangan takut mencuba. Jangan pedulikan kata orang. Betul. You tanya dekat Abang Is, rasanya dia ingat kot. I pernah buat opening performance menyanyi. Oh. Haru. Tak apa, janji kita Dekat cuba. ni, panggung seni. Tak apa, janji kita cuba. Betul. Nyanyi lagu Ada Jebat lepas tu. Semua yang ada pada. Betul? Dengan confident. Dida, Lepas tu lambat. Muzik dah jalan. Kita tak gerak lagi. Tak apa, yang penting confident dan cuba. Yang penting pengalaman. Ya, pengalaman. Dapatkan pengalaman berada di atas pentas, tengok orang. Kalau rasa takut dengan orang, cuba dahulu. Cuba. Baik, Dida. Tadi Dida ada cakap tentang yelah, Dida sekarang bekerja sebagai DJ radio kan. Bagaimana kehidupan Dida dahulu semasa Dida ambil degree, Dida terlibat secara aktif dengan kebudayaan. Benda tu sedikit sebanyak bantu tak Dida dengan kerjaya sekarang? Lah Dida dah masuk lah orang kata dunia seni kan, sebagai DJ radio. Mungkin ada yang nak panggil Dida untuk berlakon ke. Macam mana? Apa pendapat Dida? Sebenarnya banyak yang you boleh gunakan. Cuma dunia industri ni berbeza dengan apa yang kita belajar. Sebab kita belajar secara teori kan. Tapi macam mention, I tak pasti course lain. Untuk mention kita ada juga yang on ground punya ni, kita ada how to be wartawan, yang betul-betul kita ni. Tapi bila you dah masuk betul-betul dalam industri, barulah you akan belajar sistem yang sebenar-benarnya. Betul. Maksudnya masa kita kat mention dulu, kita ada buat radio juga. Betul. Betul. Cuma beza dia bila you dekat dalam dunia pekerjaan, you bukan lagi masa untuk membuat kesilapan yang banyak. Bukan masa lagi untuk you belajar teori. Bukan. You have to apply it and kena minimizekan kesilapan. Sebab bila you masuk industri, it's all about money. It's all about profit. So you kena buat benda tu dengan kalau bolehnya seminimum kesalahan mungkin lah. So kalau you cakap bagaimana dia membantu, Dida hari ni adalah hasil daripada UKM. Kalau payung merahnya, itulah dia. Memang saya bawa payung merah. Sampai ke mana-mana pun saya rasa apa yang saya dapat kat UKM ni adalah benda yang apa saya ada hari ni. The way how I talk with people, how I masuk dalam industri, berkomunikasi, semuanya sedikit sebanyak adalah daripada zaman I buat degree kat UKM dulu. Betul. Setuju tak Dida bila saya cakap yang Dida dapat benda-benda ni melalui Dida join pelbagai aktiviti? Sebab kan saya rasa kalau kata kita tak join benda-benda aktiviti, kita jadi budak 3K lah senang. Kau takkan ada satu perasaan untuk kau nak cuba. Kau takkan ada rasa satu perkara yang engkau tiba-tiba nak jadi someone yang on the top. Betul tak? Betul. Setuju saya tak? setuju. Setuju sebab itu yang saya cakap tadi. Apa yang membezakan bila you dah keluar daripada UKM. Masa zaman saya, kita sangat menitik beratkan pasal payung merah, semua orang kena ada dia punya own umbrella. Yes. Okay, sebab apa? Sebab bila you keluar nanti, you bayangkan 1 tahun beratus graduan yang grad. Macam mana you nak bezakan diri you dengan orang lain adalah macam mana you bawa diri you dekat dalam universiti. Okay, so macam I minta maaf memang terpaksa riak. Masa zaman I minta maaf cakap. Maaf cakap, masuk daripada pengajian Islam sampailah hujung ke law sana, semua tahu Dida. Dia kena love macam tu. Love. Tak, dia sebenarnya bukan itu sahaja tau. Bila you kenal semua orang, bila you habis belajar nanti, semua tu ada function. Betul. Saya setuju point Dida yang mengatakan bila kita kenal semua orang, semua orang tu akan ada something untuk kita. Betul. Kita ni. Sebab kan contohlah, sebab dalam mention lah kan, especially Dr. Sabaria pernah berpesan dengan student, which is kawan-kawan korang dekat degree ni lah yang akan membantu korang luar sana. Tak kisah kalau kata korang jadi wartawan ataupun korang jadi penyanyi ataupun artis. Kalau kata jadi penyanyi, kau perlukan wartawan untuk kau naikkan nama kau. Kalau kau wartawan,
engkau perlu cari artis. Tiba-tiba kawan kau jadi artis. Engkau perlukan mereka untuk engkau buat cerita. Engkau dapatkan source of income kat situ. Itulah yang dia pesan dengan saya. Ya, betul. Apa yang dipesan tu memang sangat benar. Benar, sebab itu melalui pengalaman dia sendiri. Betul. Dan bukan pada apa yang saya boleh kongsikan, bukan sahaja kawan-kawan dalam satu kos yang sama try to involve. That's why you kena involve selain daripada activity class. Dari situlah you akan kenal luar. Contoh macam mana saya bergaul daripada pengajar Islam sampai ke law, budak-budak law tu, because of activity yang saya buat dekat luar daripada kos saya. Contoh KTR datang daripada macam-macam kos. Tahun pun pelbagai, ada tahun 4, tahun 3. Yeah, so benda tu sangat seronok. And then diorang adalah orang-orang yang you boleh minta tolong. Even dalam salah satu bendanya, masa dalam pengajian lagi, kita ada subjek yang memerlukan kena buat satu berita tau. So berita tu you tak boleh simply ambil, you kena ada authority. Betul. Okay. Yes. So berita yang saya buat tu sangat berat lah. Dia berkenaan dengan undang-undang. Okay. Jadi kat mana functionnya kawan-kawan kita? Dari situlah. Kawan-kawan FEU. Ya. I call diorang and I dapat authority daripada lecturer diorang sana. So senang tak? Senang. Macam saya, Dida, pengalaman saya buat berita sem lepas, which is saya buat tentang diskriminasi terhadap OKU. Which is yang berlaku baru-baru itulah, pada sem lepas. Dan saya dapat bantuan dari pelbagai macam-macam saya dapat. Saya dapat daripada HCP, daripada pihak kaunseling. Saya dapat daripada FSSK. Saya dapat daripada Fakulti Pendidikan. Saya dapat daripada segi Fakulti Undang-Undang. Macam-macam connection dia sebabkan kita kenal ramai orang. Bila kita kenal ramai orang ni, benefit kita banyak. Betul. You kena jangan jadi pelajar 3K. Itu yang paling penting. Saya kurang gemar sikit lah belajar 3K ni. Tapi berkawan tak ada masalah. Kita akan cuba tarik diorang, join selagi boleh untuk kumpulkan merit. Begitulah. Baik Dida, Dida merupakan bekas naib presiden majalah Varsity UKM. Yang sepatutnya presiden. Macam ada cerita gitu. Astagfirullahalazim. Macam ada cerita. Dida, silakan cerita. Sebab kita borak santai je. Nanti diorang tengok aku dah marah. Tak adalah. Siapa-siapa kawan-kawan Dida, batch-batch Dida yang tengok, janganlah terasa hati. Benda dah lepas. Patut jeling dah lepas. Cerita kan? Okay, saya adalah naib presiden majalah Varsity. Macam mana saya involve? Macam saya cakap tadi, bila saya masuk je College Rahim Kajal, saya mendaftar sebagai pelajar UKM. Kat situ saya aktif and pihak-pihak yang berkenaan realise saya punya talent. So saya adalah satunya pelajar yang dapat jadi team editor majalah Varsity pada ketika tu. Sebab kalau kat UKM yang handle majalah tu adalah pelajar tahun 2. Ya betul. So saya adalah pelajar tahun 1 kan. Saya baru masuk kan. Saya dah jadi editor untuk majalah. Dikenali oleh orang yang atasan lah basically. Bukan student, yang atas lah. Yang pada ketika itu nanti dia marah aku ni. Aku masih ada grup dalam dia, nanti dia marah. Dr. Nazmi. Dr. Nazmi. Dr. Nazmi. Okay. So Dr. Nazmi. So saya dapat jadi editor. Saya seorang je pelajar tahun 1. Masuk tahun kedua, saya dapat jadi naib presiden untuk majalah Varsity. Yes. Tahun 1 guys. Tahun 1 dia dah start dikenali. So korang yang tahun 1 tu janganlah rasa macam benda ni terlambat. Tak terlambat. Jangan risau. Sabar, relax. Pusat keberanian ada. Kau nak menari ke apa, tonjolkan saja bakat. Kalau rasa macam stres sangat, menari. Betul. Betul, sebab kadang ada orang rasa healingnya tu di menari. Kadang ada orang rasa nak menyanyi galau-galau. Healingnya di galau menyanyi. Boleh semua Kak Pus sikit pada. Silakan. Kak Pus sikit ni kami buka tangan, kami terima je. Asalkan ada rasa ingin belajar. Asalkan single. Single tu macam kita pula rasa juga. Okey Dida. Dida bergiat aktif dalam kebudayaan UKM. Ada tak cerita-cerita pahit lah orang katakan? Cerita hantu tak nak? Boleh silakan.
cerita seram ke silakan je. Ikutlah pelajar-pelajar ni. Apa lagi nak? Cerita apa lagi nak? Cerita pahit boleh cerita. Cerita pahit memang tak ada. Sebenarnya kan, saya memang dah lupa benda-benda pahit yang berlaku dalam diri saya. Kita tinggal semua tepi. Saya memang dah tinggalkan semua. Saya hanya ingat bila orang tanya saya kan, bila orang cakap universiti apa yang paling best, saya akan cakap UCAM. Yes, you can. Saya akan cerita benda-benda yang saya ingat yang saya ambil je dah kan. So kalau cerita pahit memang tak ingat. Cerita hantu pernah. Okey, cerita hantu pengalaman Dida ke? Ya, pengalaman I, of course. Silakan. Of course. Masa I bergiat aktif untuk teater. Takut. Untuk teater, okay. Kita akan ada training sampai malam kan? Betul. Sampai malam, sampai pagi. Betul. So ada satu hari tu, perkara ni pernah dibincangkan tau bersama dengan kawan-kawan kita dekat kafe kan. Diorang pernah cerita Dida. Nak tahu diorang balik malam-malam terjumpa lah macam tu. So macam I ni, I memang orang yang macam tak ambil kisah tak ambil kisah lah. Sampailah lantaklah. Sampailah satu hari sebab I seorang je kan yang junior. Jadi bila balik tu I seorang-seorang je balik Kajai. Oh, tak ada siapa teman. Tak ada siapa teman. Alamak. Lepas tu daripada I naik Kajai, nak Kajai kan naik tinggi kan. Okey. Ke depan kiri tu. Betul. So you naik atas, you kena ke kiri. Ya, betul. So naik ke atas tu I jalan seorang-seorang sampai ke sini. Tiba-tiba ada bunyi jatuh pada pokok. Di area rumah pengetua KT show tu. Bukan dekat Kajai yang depan. Oh, betul-betul depan Kajai. Depan yang you masuk. Okey. Yang turun pergi kafe kan? Okey. Kiri you nak pergi college. Okey. Betul tak? Okey, so kat situ ada pokok-pokok kan? Okey, so I naik ke sini. Lepas tu ada bunyi pokok macam tu. Lepas tu I pun macam, sebab I seorang time tu kan. I pun macam pandang. Itu pukul berapa kalau Dida ingat? 1 pagi macam tu. Alamak. I pandang. Lepas tu I punya pandai tu I pandang atas pokok. I pandang atas pokok. Lepas tu I nampak macam pokok tu macam tengah betul-betul kan duduk lah. Tapi dia macam gelap. Dia macam hitam. I tak nampak shape ke apa, tak nampak tau. Dia macam gerak. Lepas tu I pun macam I rabun kan. I boleh pergi zoom lagi macam Dida pergi ke depan ke? macam tu. Lepas tu I macam okay, tak ada apa-apa. So I jalan. I masuk I punya bilik dulu. Blok 302. 302. Rasanya lah blok D selain. Okay. So I pun masuk, I turun. Lepas tu I pula sejenis yang kunci selalu hilang sampai sekarang. Alamak, kenapa tu? Masuk poket selalu hilang? I memang kalau Cina cakap luan soi. Tak adalah. Lepas tu I pun ketuk rumit I buka kan. Cakap Fana, kita masih lagi berkawan sampai sekarang tau. Cakap Fana, tadi balik nampak macam something kan. Lepas tu Fana cakap, ni ke? Tak apalah, tapi tak payahlah pergi toilet. Dia cakap dengan I kan, sebab toilet jauh kan. Dia cakap tak payahlah, tidur je lah terus. So esoknya barulah I teringat yang geng-geng semua cerita ada benda. Oh, time Dida rasa Dida tak ingat. Saya ingat langsung. Bila dah esoknya baru bila borak balik, betul lah hari tu diorang naik Bromo. Diorang cakap betul lah yang tu diorang cerita. So bila I tanya dekat kawan-kawan lain, semua cakap tempat yang sama dekat Kajai tu. So itulah pengalaman yang I ada. Pahit tak ada? Sebab dulu kan bas mana ada dah pukul 12. Tak ada. Kena jalan kaki daripada Pusket ni jalan kaki ni atas orang. So betul. Itulah cerita dia. Penghuni Malaysia guys, kurangkanlah keluar malam tu. Walaupun kita ni dikenali sebagai universiti keluar masuk yang tak ada curfew. Tak ada curfew, tak main. Yes, kita universiti tak ada curfew kot. Tapi ingat-ingatlah bawa diri tu. Janganlah asyik keluar 2-3 pagi unless tak ada benda important. Betul. Kalau tak payah. Ya, kalau tak jadi macam Dida. Aku pernah naik belum dia nasib baik tak ikut kan. Korang kalau buat dia ikut. Tak tahu. Takut. Alamak, takut lah macam ni. Alright, so Dida kan. So boleh tak Dida share pengalaman Dida dekat tak FM? boleh. Tak boleh? Alamak. Kenapa? Okay, Dida share sikit lah pengalaman Dida dekat FM. Dan juga untuk pengakhirannya Dida bagilah nasihat sikit untuk pelajar-pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, so apa yang saya boleh kongsikan, appreciate masa yang ada dekat UKM. Gunakan UKM ni sehabis baik. Kalau nak cuba menari, nak cuba menyanyi, semuanya ada kat Pusket, semua ada. Itu adalah benda yang boleh dibawa untuk industri yang sebenar. Betul. Kalau belajar saja teori, tak ada pengalaman berjumpa dengan orang,
benda tu agak susah. Jadi gunakan pengalaman dekat UKM ni untuk bawa ke real industry. Itu apa pengalaman Dida dan pengalaman dekat Hot FM, macam mana I build myself. Foundationnya adalah daripada UKM.